Hari ni aku nak try buat teh O menggunakan hi gula. Tak nak gula-gula putih ni. Kita guna hi gula. Let's go. So kalau ikut kat sini, kita letak satu sudu kecil ni sahaja untuk satu cawan. Jom kita try. Sangat halus ya punya tu. So tadi kita gunakan satu sudu sikit je dalam hi gula ni, dalam teh O. Jom kita try. Ada sudu besar sikit. Satu sudu kecil tu boleh cukup untuk teh O cawan besar macam ni. So guys, memang rasa dia tak lari dengan rasa gula putih. So memang korang boleh sangat tukar daripada gula putih yang macam ni kepada hi gula. So kalau korang beli, korang akan dapat juga free 40 gram macam ni. So boleh pakai dan boleh simpan, bawa pergi mana-mana. Dan dalam bekas ni dah habis, korang boleh top up menggunakan hi gula yang 100 gram macam ni. So korang dapatkan terus package macam ni dekat beg kuning. Alright, approve.